saya Kamaria Mamadno. Saya berasal daripada Bani, Selangor. Berkerjaya seorang guru, ya, hampir 21 tahun. This is the product I must try. Saya mesti cuba. Sebab yang pertama, saya ada masalah kesihatan. Tuan-tuan dan perempuan, saya hampir doktor declare darah tinggi. Dia stres, bukan kenapa kan? Bukan ada penyakit mendesak, tapi sebab kerja, bebanan kerja, stres. Doktor kata, Kak, you kena pergi hospital. Sebab dah 3 kali saya cek tekanan darah tinggi. Memang pun saya anak-anak dulu operation sebab darah tinggi. Ya, anak hampir tak nyawa saya melayang. Anak pertama saya dah hitam dah. Doktor kata, Kak, pergi hospital. Akak ni darah tinggi kat mana? Kat SUDM, pergi sekarang. Jangan balik. Tapi saya sempat balik. Saya fikir darah tinggi itu simple je kan. Saya sempat balik makan gula pisang. Dengan suami saya baru pergi ke hospital. Rupanya memang saya problem dalam malam tu juga saya kena dibersalinkan lah, ya? Dipaksa bersalin. Anak kedua pun macam tu, ya? Jadi memang bila dah anak bersalin, saya tak ada darah tinggi sebenarnya. Tapi kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Dia tak stabil, ya? Sehingga doktor mengesahkan, saya kata, Kak, umur akak dah 46. So pergi cek kat doktor dalam sebulan. So akak mesti ambil ubat darah tinggi. Ubat darah tinggi. Saya tengok ayah saya pun dia memang dah ada keturunan. Ayah saya pun meninggal sebab stroke, terus meninggal. Jadi saya tak mau sebab saya tak nak makan pil, ya? Sebab kita dah declare dah tinggi atau kencing manis, memang kita tahu segenggam satu hari nak ambil. Saya tak ada rumah. Sebab saya bukan jenis orang yang konsisten bila nak ambil ubat. Saya kata saya nak mesti cari ubat yang lain, ya? Jadi sehingga dah saya jumpa Jasper Manis, saya kata this is the, saya nak try. Okey lah. Yang kedua, saya memang ada puasa sejak dari tingkatan 3. Maklumlah orang Minang. Orang Minang kan, saya orang Bani tapi saya orang Minang ke bawah buat makan cili padi. Kalau tak pedas dah masa di rumah sekolah tengah memang tak sah, Jadi akibat daripada itu memang saya dah kena puasa. Sampai masa saya pregnant anak sulung, saya tak tahu mana sakit. Rupanya bila kita darah tinggi, doktor cakap, bila kita darah tinggi, anak dalam kandungan kita dia akan mengelupuk because tak ada oksigen. Tu yang kita rasa sakit. Kita bukan nak bersalin. Sakit anak tu macam tak ada oksigen, Macam orang nak tenggelam, tak ada oksigen kan. Macam tu punya anak kita dalam perut. Jadi saya kata, mana yang sakit ni? Buat si aku ke anak yang beranak ni kan? Saya kata, doktor, saya sakit. No, itu biar. Nanti lepas bersalin dirawat. Sekarang yang pertama nyawa you. Maksudnya darah tinggi itu lebih kritikal berbanding dengan puasa. Tapi saya memang ada puasa. Mana dah cakap sebab saya rasa common dalam sesiapa ada masalah puasa tu, Jadi cuma dia tidak ada orang kata sejak tingkatan 3 tu saya puasa sampai saya dah tua ni. Dia memang ada. Silap makan sikit, makan pedas sikit, makan cuka sikit, awak ni pula Nescafe tak boleh tinggal. Itu masalah. Tidak ada dah air yang paling sedap kecuali Nescafe. Asal saya. Pagi Nescafe, makan nasi tengah hari mesti Nescafe, sekali lagi petang ataupun malam. 3 cawan mesti Nescafe. Kalau kurang daripada tu saya macam apa? Mana Nescafe aku? Macam tu lagi. Itu masalah saya. Jadi orang ada puasa sepatutnya doktor malah makan Nescafe lah. Sebab caffeine kan. Susah nak buang air. Saya memang masalah nak buang air. Yang kedua tu saya memang daripada form 5 saya memang migraine. Bila belajar tertubuh nak masuk universiti memang belajar gila sampai kena gendam kaki kan. Memang migraine daripada ni sampai saya daripada form 1 duduk asrama sampai saya rasa saya 20 tahun lebih duduk asrama. Sebab selepas saya posting mengajar pun saya mengajar jadi warden. Jadi warden tu 2 hari dia saya pergi tak migraine. Selepas tu migraine. Apa ubatnya? Saya pergi check killer. Itulah ubat saya. Sampai doktor kata nanti buah pinggang you tak macam mana sakit. Takkan kita nak MC je kan? Sampailah. Sampailah saya umur 40 lebih saya migraine. Lepas tu saya ada masalah gastrik. Orang dia terus dengar. Dulu suka makan jeruk petik. Student memang suka makan jeruk petik kan. Makan tak gila-gila. Rupanya kesan daripada tu sampai saya appendix saya pecah. Lepas appendix saya pecah operation, hampir melayang nyawa tu, tak tahu itu appendix. Pergi hospital Kajang, doktor kata no, this is angin kata dia. Angin, saya dah muntah 18 kali, dah warna hijau muntah saya. Angin dia kata, tapi tak apa, maafkanlah doktor kan, tak apalah. Mungkin tak mesti kita kan, sebenarnya dah meletup dah. Appendix tu dah pecah dah. Hampir nyawa sampai masa saya awarded dekat hospital Muar tu, nenek yang sebelah tu pun dia appendix di jalan dulu. Dia meninggal sebab appendix pecah, so dia kuman dah merebak ke seluruh paru-paru dia. Qalu inna lillah. Nasib baiklah saya kata ya Allah panjang nyawa saya lagi kan. Itu kesan daripada saya punya biasa. Sampai saya besar, bila saya makan salah sikit, makan cuka sikit lebih, makan masak kicap pun tak boleh. Sebab ada apa? Pengawet. Sangat problem. Baru dah minum pagi tadi
pagi, macam pergi sekolah, pagi ada free sekejap pergi minum. Lepas tu baru 1 jam angin dah naik. Bila angin naik pun tak dibelut, naik kepala. Migraine dah pula. Pun jantung sakit jiwa. Tak tahu cari apa dah ubat. Ubat yang paling senang, doktor kata nak ubat migraine, nak ubat gastrik, betul tak? Ubat gastrik yang baik tu, memang saya tak suka makan. Saya ambil sekali makan, dah tak makan dah. Jadi saya mencari apa dah. Sebenarnya sebelum tu saya memang, kalau tak sebulan saya spend duit about 200 lebih ke 300. Jadi produk ni saya kata nak cuba. Saya cuba sebenarnya tuan-tuan. Saya cuba sebulan. Sebulan dah saya daftar itu 9 bulan. 3 ni dah 10 kan. Sebulan. Saya tengok apa yang saya dapati ialah pertama saya tak angin dah. Kawan saya memang tahu lah kalau angin tu angin. Akbar. Jangan orang pijik-pijik pada orang sebelah saya. Allah. Malu pula kat sudah ni apa ni. Kat dia kan. Jadi saya ambil ikutlah peraturan ni 2 ounce. Saya minum, saya tahan. Sebab cikgu ni dia tak ada masa rehat yang betul-betul. Sebab pack kan. Jadi masa free setengah jam tu akan pandai nak minum. Jadi saya tengok walaupun saya tak minum, saya katalah saya mengajar sampai 2 jam setengah, saya boleh tahan. Angin tak ada. Tak ada tak ada lah. Itu Alhamdulillah. Yang kedua, bila saya hari tu saya tersalah makan. Saya makan cili banyak sangat. Lama. Suami orang Johor makan muak atau pedas tak pedas kan. Dia pakai cili kering mana tak pedas. Elok biasa makan. Saya dah mengidam manalah aku punya ni masak lemak cipat. Kebetulan lauk nangka kantin saya faham sedap kan. Susah lah, sakit lah pembung aku dia apa. Apa nak ubat, malu nak jumpa doktor, malu kan. Kalau kita dapat bersih sendiri cari ubat apa-apa, tak boleh buat sakit. Sampailah rupanya saya dah makan ubat ni, Alhamdulillah. Dia tanya dah rasa. Tak ada rasa sakit tu. Sebab rasa tu ni bapak tu mana sakit, nampak senyum tak ada belakang sakit. Allah, Tuhan dia tahu kan. Itu. Lepas tu saya balik, saya sebenarnya rushing lagi daripada rumah. Balik rumah, mak mertua. Mak mertua saya bagi dah 2 botol sebulan kan. Ya, kita nak jaga mampu sebenarnya, jaga diri kita, keluarga kita kan. Jadi mak mertua saya kata dia cek darah, dia memang pemenang, dia makan segenggam ubat darah tinggi. Mak mertua pun keturunan darah tinggi, mak dia meninggal asma, abang dia dah meninggal dulu, semua jatuh kat kepala, meninggal sakit buah pinggang sebab darah tinggi. So saya pun nak share dengan dia. Dia kata, doktor kata darah dia dah tinggi, dah remain. So Alhamdulillah kan. Jadi kena bagi supply lagi. Tapi saya kata, mana boleh, 1 botol dah 300, lebih mati aku macam ni. Gaji RM6,000 tak cukup kan. Jadi saya kata, baiklah kita buat duit. Jadi saya rasa dalam Rema ni satu produk yang bagus. Kalau dia bagus, kenapa kita tak sebarkan dia? Benda yang baik kalau kita sebar, bukan nak mesti berdakwah je, betul tak? Kita cakap yang baik dapat pahala. Cakap yang baik dapat pahala. Orang nak ambil tak nak ambil, terpulang lah. Yang penting kita dah rasa, kita ambil, kita sebarkan banyak pahala. Itulah saya nak jadi kaya di Rema. Sebab saya nak bersedekah dengan orang sebelum saya mati. Besar ke kereta, rumah besar tak guna kan. Yang penting amal jariah itu mesti hebat sebelum kita tutup mata. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.